beli kedai baru. Bukan akak abang. Bos tambah mesin baru sebabkan permintaan daripada akak abang juga. Raya kali ni kita nak pusing sana. Raya kali ni bos kita bukan main lagi. Dia tambah lori baru, tambah mesin baru untuk akak abang. 2 dah sampai, tapi satu ni yang baru je operasi, baru nak bawa turun lah. So bos, macam mana bos? Perasaan bos bila dah masukkan mesin yang baru ni? Apa expectation bos? Perancangan kita memang detail untuk 2026 ni. Sebab apa? Sebab daripada bulan 8 kita keluarkan Amelia sampailah sekarang memang demand tu sangat tinggi. So saya tak nak kecewakan akak abang. Kita readykan production kita betul-betul. Akak abang cuma tengok barang yang dah siap je, tapi proses pembuatan dia sangatlah rumit, sangatlah renyah, banyak proses yang kita kena buat. Salah satunya adalah penyediaan mesin ni sebagai preparation untuk kita sambut 2026 ni dengan energi yang paling gempak sekali. Betul, nampak bos pun dah semangat. Jadi akak abang jangan lepaskan peluang, terus set appointment sekarang juga. Jom kita tunjuk sikit mesin yang tengah run ni, mesin baru ni akak abang. Ni semua tim-tim kita lah tengah orang kata run mesin yang baru ni. Jadi akak abang, macam yang bos sendiri cakap, untuk raya ni slot dah tak banyak dah ni. Jadi terus set appointment, claim voucher RM500. Untuk raya ni kita dah pastikan rumah akak abang dah dipenuhi dengan kalimah untuk sebelum raya ni. Jadi akak abang, tunggu apa lagi? Sekarang juga akak abang set appointment. Ingat nak cari dekat mana? Di Signature Section 7 Shah Lampu ni nombor kalimah apa-apa Allah nombor 1.